Yang pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Madani hari ini, di mana buat pertama kalinya, ini tahun yang ketiga penerima STR mendapat bantuan SARA, di mana setiap RM RM100 dikreditkan kepada penerima STR yang layak dan mendapat pada setiap bulan, dan ianya memang banyak membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga barang. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Kerajaan Madani hari ini, di mana kalau dapat diteruskan, teruskan lagi, dan kalau boleh tingkatkan lagi bantuan tersebut. Terima kasih Kerajaan Madani. Yang pertama saya nak terima kasih kepada setinggi-setingginya kepada Kerajaan Madani yang perintah PMX Kalang, Datuk Seri. Selama ini tak ada satu kerajaan yang pernah buat begini. Tiap-tiap satu kali bagi RM100, bagi kita memang tolong banyak-banyak tak adalah. Tapi sedikit-sedikit tu kelebihan RM100 ini cukup penting untuk satu keluarga untuk membeli barang-barang yang kehendak bagi setiap keluarga. Jadi saya harap salah ini akan continue, dan kalau boleh meningkatkan RM100 lagi atau RM50 lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah berjaya memperkenalkan bantuan SARA kepada penerima STR dan e-Kasih. Bagi kita ianya nilai RM100 tu mungkin bagi kita ianya kecil, tetapi bagi mereka yang memerlukan ianya sangat bermakna. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban perbelanjaan bulanan, dan saya berharap ianya akan berterusanlah. Terima kasih sekali lagi kepada Kerajaan Madani. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak kerajaan kerana memperkenalkan inisiatif SARA ni kepada rakyat Malaysia, dan saya rasa dengan inisiatif baru ni banyak membantu rakyat meringankan dari segi sara hidup diorang. Dari segi tekanan hidup selepas COVID ni kan, dan saya rasa benda ni patut diteruskan lagi lah atau ditambah baikkan lagi. Terima kasih kepada PMX kita, Perdana Menteri kita berkenalkan SARA untuk rakyat. Maknanya beliau cukup ambil berat kepada rakyat. Yang SARA ni untuk rakyat semua ni, maknanya bila PMX kita kenalkan SARA ni, hilangkanlah beban rakyat semua kan. Yang mana rakyat yang memerlukan tu, bila yang mengenalkan SARA ni, maknanya bagus untuk rakyat semua. Yang mana memerlukan SARA ni, jadi diorang cukup bersyukur dan berterima kasih pada PMX kita. Terima kasih.